Dia adalah seseorang yang berhasut aku main game ni. Hi guys, this is me Aiman and welcome back to my YouTube channel Manskulko. Cepat. Okay, hari ni aku nak ajak korang, bukan ajak lah, aku tunjuk game baru, Racing Master. Kualiti buruk kan, luar biasa. Apa ni, aku nak main dengan kawan aku, nama dia pun Aiman juga. Tapi aduh akak tu, aku malu tu lah. Tapi dia malu nak masuk kamera. Aku just record in game je lah untuk aku main. Sorry kualiti buruk, sorry. Korang stay tune jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune. Hi guys, dengar ke tidak? Kalau tak dengar, aku turunkan suara. Korang dengar ke tidak? Kita turunkan suara sekejap Korang dengar tak suara aku? Aku akan main dengan kawan aku lah. Sebelum tu kita, tapi dia dah rank tinggi lah, dia veteran. Aku baru interminate, baru main. Kereta lagi laju pada kereta aku. Tapi kita tengok malam ni siapa lagi laju. Aku terlalu teruk. Sorry kalau korang dengar bunyi macam, apa dia panggil, bunyi macam zeng zeng. Sebab tempat kerja dia dekat dengan highway, jadi dengar kuat lah. Kereta aku ialah Kurama. Aku paling minat kereta Kurama. Sorry kalau aku terlalu banyak cakap. Tapi dalam game ni aku akan fokus main. Okay, dah start. Kita boleh cantik dulu.
kering. Okay, nampaknya aku menang. Aku fokus dalam game ni. Kawan aku nombor 1, aku nombor 2. Sorry nge-lag sikit. Sorry nge-lag. Guys. Menari. Aku dengan kawan aku nombor 1. Sebab dia main duo, jadi rank dia naik. Rank dia duo, bukan berlawan lah. Tak kira berlawan lah. Tapi boleh lah, sebab aku paling susah nak ajak dia main game. Astaghfirullahaladzim. Nanti lah. Okay lah guys, aku rasa dia cakap kat aku dia nak satu game je sebab dia malu untuk bermain game. Aku rasa itu sajalah untuk hari ini. Hai guys, tadi baru lepas habis game. Mungkin dapat satu game je, bersebab dia, kawan aku ni dia seorang pemalu. Dia cakap kat aku dia tak nak lah main banyak. Dia cakap satu game je baru rekod. Lebih-lebih dia cakap tak nak. Aku boleh terima je lah, sebab nak buat apa, orang kan berbeza-beza. Aku tak nak paksa. Ok lah, sampai situ saja. Jangan lupa like, komen, subscribe. Tunggu video yang akan datang. Bye.